Hari ini kami sampai ke Big Food Festival yang berada di Keep Mall, Kota Warisan Sepang. Tak tahu mengapa, Ipin tergoda ke gerai ini. Oh, rupanya taufufa sejuk Sultan Ham. Saya Cina pun tak pernah tengok taufufa Cina yang begitu banyak pattern. Ada 9 pilihan topping. Pilih 3 topping bersama dengan taufufa, baru RM10. Ini senang. Tengok muka Ipin pun dah tahu sedap ke tak. Saya order tiramisu taufufa. Ini betul-betul pelik bagi orang Cina. Orang Melayu memang kreatif and inovatif dalam bab makanan. Alamak, sedap ke ni? Surprisingly, this was very good. Yummy. Ingat ini soy milk? Mana tahu ini taufufa in the cup. Bukan guna sudu, tapi guna straw. Ini Ipin kata mantap. Sini tak ada jual air. Jadi abang taufufa recommended kami beli dari kedai belakang. Wah, nama kedai ni sangat simple and direct. Air dalam tin. Kami order strawberry yogurt dan juga lychee sparkle. Bagi saya, menarik betul strawberry yogurt ini. Nah, ini yang Ipin order. Lychee sparkle. Muka je dah sedap. Rasa dia memang padu. Sebelum minum, kita goncang-goncang dulu. Wow, strawberry yogurt ini saya suka. Tidak terlalu manis. Just perfect. Jumpa di sana. Let's go.